ready? Boleh to bantu? Ada dia stick tapi miss tak sana. Boleh Tak baca sikit kan? Daniel, sila berhenti menulis. Daniel. Kau okey tak? So hari ni kita dah habis shoot short film untuk kisah suap, which is berkaitan dengan rasuah. Macam mana seorang raja dia cari-carilah untuk memberi suapan kepada kawan dia untuk mendapatkan markah yang penuh lah. Basically meniru lah basically. So kita nantikan apa hasil dia. Assalamualaikum and very good morning. I'm Miss Hazi. Dan hari ini I berlakon sebagai penjaga exam untuk short film Suap. Dan saya mengharapkan filem ini akan menjadi salah satu pilihan juri dan akan menang. Dan filem ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai satu contoh kepada anak-anak muda zaman sekarang. Nanti kita akan ikutkan. Ini kita akan next step dia. Hari ni kita orang ada buat satu short film. Jadi apa-apa pun korang stay tune for the progress lah. Okay. Jangan nampak kerja-kerja juga, makan tak? Kau boleh makan yang sikit. Lepas tu Ilham duduk sebelah Daniel sambil melihat. Bagi nanti kau akan biasa tentu. Aku. It's wrap. Dan nantikan short film kami yang terbaru, Suap, daripada Syed Fahmi Ahmad.